Kalau orang yang ada saka berkahwin dengan orang yang ada keturunan. Keturunan lagu mana? Pertama keturunan Nabi. Keturunan Tok Said. Oh ni sudah. Kalau bukan baka dia jadi masalah. Kedua, baka ulama. Keturunan wali-wali. Keturunan ulama-ulama. Sudah. Hak ni dia panggil keturunan. Kalau orang Melayu kalau sebut keturunan tu maksud dia ada darah Nabi ataupun ada darah orang wali ke apa dia. Adapun keturunan raja. Tiga. Maka tiga bangsa ni tak boleh duduk dengan bangsa Saka. Saka ni apa dia? Jin hatu dewa sayak labuh, hatu raksasa botol Maharaja Wana. Tak boleh duduk belakang. Kalau duduk mesti seorang derita, seorang bahagia. Sama ada hak ni sakit sampai ke mati ataupun dia gili sakit. Hak ni sakit, hak ni tak sakit. Hak ni sakit, hak ni sakit. Tak boleh buat kono, tak boleh buat kono kecuali kena pisah ke. Dia tak boleh duduk sekali. Mesti derita. Derita hak keturunan ni ataupun derita hak Saka tu. Lagu tulah cara bahasa. Cara pengajian lah. Cahaya pun tak apa, tak si cahaya pun tak apa. Nah.